sangat-sangat pentingnya kita kena amal pada setiap masa. Ya. Jadi kita pituk mohon dan harap kepada Allah supaya kita ni boleh amal pada setiap masa. Jadi kita ni Durun Nafis muka surat 16 datah ya. Dia kata syahidan adalah wujud yang lain daripada Allah Ta'ala itu. Pana di bawah wujud Allah Ta'ala, maka tiada yang wujud. Hanyalah Allah Ta'ala jua. Jadi kalau kita nampak dengan mata hati kita ni, bahawa selain pada Allah ni tak wujud, tak ada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Bapa tu? Sebab semua makhluk ni kita nampaknya hak Tuhan buat. Bila kita nampak hak Tuhan buat, maka kita pandai tu kepada af'alullah. Kerja Tuhan berlaku makhluk ni. Tak ada sabuk makhluk ni terlepas daripada kerja Tuhan. Ya. Tak ada ke kerja kita? Tak ada. Payah kita boleh buat tu kerja Tuhan. Tuhan menentukan kepada kita ni azali lagi. Azali lagi Tuhan menentukan kepada kita ni. Cuma kerana kita tak erti, tak tahu, maka kita tuduh macam-macam apatah lagi, kita kena tipu daya iblis, kena tipu daya hak berat sekali di munafiki. Ya, munafiki ni orang Islam, tetapi dia tujuan dia nak munuh pada agama, mana dia melihat kepada keburukan seseorang, seolah-olah dia tu tak buruk sikit abu. Lagu tu. Jadi kita kena jaga-jaga juga dengan munafik ni. Dia kata kita tidak berasas. Tetapi kalau dia kata tu betul pada kita, kita kena beki lah. Cubalah ubah. Umpamanya kalau dia royak tu kita baca tak kena, duduk buat tak kena, ataupun hati kita tak kena, maka kita kena ubah supaya apa yang kita buat terkena dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam Al-Quran dan hadis. Lagu tu ialah. Dan wujud di alam ini, mana wujud makhluk ni seluruh ni, daripada bumi sampai ke arah ni, makhluk ni muzahir atau muzhar wujud Allah. Nak zahir, nak nyata ke wujud Tuhan. Kalau kecek kapur, wujud kita ni nak tunjuk wujud Tuhan, bukan nak tunjuk wujud kita. Contoh, kita tengok rumah. Rumah tu nak menunjuk keadaan Tuhan, bukan nak menunjuk keadaan rumah tak. Sebab rumah tu tak ada kalau tidak ada Tuhan buat. Maka kita tengok rumah, kalau kita orang tarekat ingat Tuhan, kalau kita orang hakikat kita ingat Tuhan selalu. Pasal apa? Pasal Tuhan boleh buat rumah comel ni, ilmunya, kehendaknya, kudratnya daripada Allah Ta'ala berlaku. Bagaimana tu boleh? Cara mudah tu. Kata boleh kena soal lah. Bagaimana? Boleh terima. Boleh, alhamdulillah. Dibuat misal oleh arifi billah kerana menghampirkan kepada faham jua. Jadi orang apa nama ni arif billah, orang yang faham dari segi perjalanan salik ilallah ni, dia royak kita tu nak suruh kita mudah faham, nak suruh kita ni reti bahawa wujud ke hanyalah Allah.
Nabi jak daripada Nabi ada lagi. Sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hanya berjuang untuk menyatakan bahawa Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa, makna Tuhan Esa je. Berlaku gapo-gapo ni. Tak ada sebab orang lain, tak ada sebab benda lain. Tu makna Esa. Tuhan Esa je. Tapi oleh kerana ada je 2, 3, 4 tu, adanya nafsu kita, adanya iblis, adanya musuh-musuh seperti munafiki, maka kita jadi punah juga. Lagu itulah. Kecuali kalau kita belajar dengan guru yang mursyid atau guru yang akhirat, yang mana dia menjelaskan kepada kita benda sebenar. Lagu itulah. Dia kata seperti laut dan ombak. Ini dua misal ni. Dan buih. Maka laut dan ombak dan buih itu menzohirkan air juga. Kita duk panggil nama ombak, duk panggil nama buih, duk panggil nama laut, duk panggil nama sungai, duk panggil nama telaga, duk panggil nama tasik. Semua kita panggil tu duk bagi air. Nak bagi air. Kalau telaga tu tak ada air, kita tak panggil telaga. Kalau sebut telaga buruk. Tak ada dah. Masalah telaga tadi. Dan tiada yang wujud, hanyalah air juga. Jadi wujud tadi air je. Buih air, ombak air sungai pun air laut pun air mu pun air belaka. Nak royaknya air. Nama saja berbeza-beza, tetapi nak royaknya air. Satu je. Dan tatkala zahir itu dengan rupa bergerak-gerak, maka jadilah daripadanya itu ombak. Jadi kalau air itu bergerak, orang panggil ombak, alung, malah kata. Dan kalau air itu bergerak, air terhidung sikit ke, atau kuat ke, dia jadi buih. Jadi buih itu pun air juga. Dan tatkala luas tempat air itu, jadilah ia laut. Laut teh. Tasik besar. Lagu tu je lah. Tetapi sekaliannya itu, hakikatnya air juga. Tiada mewujud pada yang sekaliannya itu. Hanya air juga. Meliputi wujud air itu pada laut, pada ombak, pada buih. Kerana jikalau air itu tiada bergerak dan tiada tepat luah, nescaya tiada baginya ombak dan buih dan laut. Kalau tak panggil adalah tiga tu, panggil muka lain pula lah. Kalau air tu dah ada lubang, kita panggil air telaga ke, air boring ke, lagu tu lah. Tak panggil dah laut je ke, dia spek ke, panggil sungai, panggil tasik, lagu tu. Maka kembali ia kepada air semata-mata. Dan nak wayak tu, nak tunjuk air je, lagu tu. Jadi kita duk bila makhluk ni macam-macam, manusia lah, pokok lah, bulan, bintang, arah tak arah, langit tak langit, bumi tak bumi, semua tu nak royak Tuhan je, nak suruh nampak Tuhan. Sebab semua ni nak menyatakan Tuhan, nak menyatakan kudrat Tuhan, nak menyatakan hidup Tuhan, nak menyatakan ilmu Tuhan, nak menyatakan apa nama ni kuasa Tuhan, nak menyatakan apa nama ni pelihat Tuhan, nak menyatakan pendengar Tuhan, nak menyatakan berkata-kata Tuhan, dan nak menyatakan wujud Tuhan. Itu je.
Bila aja banyak je benda nak royak Tuhan. Dah hilalah ombak, dah buih, dah laut itu padanya. Jadi kalau kita tahu nampak buih ombak kita nampak air, tak ada dalam ombak gapo tadi, dalam fikiran kita dia nampak air je lah. Demikianlah jua wujud Allah Ta'ala itu meliputi wujudnya itu pada sekalian alam ini. Jadi ada alam gapo-gapo kita tengok ada tu hanyalah nak royak ada Tuhan, nak menunjukkan ada Tuhan aja, bukan nak tunjuk benda lain. Sebab tu orang zaman dulu dia mengapa kitab tu, sebab kita learn ni, kita learn tak ingat berapa dah. Kata nak kata gini kena ambil kitab baca baru boleh. Orang zaman dulu kira lah kita katalah nak sifat berapa. Ada pun sifat berapa kita nak ambil so. Sifat apa ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mana bersalah Tuhan yang baik pada sekalian makhluk. Mana bersalah mana tak serupa. Tak ada serupa. Dari segi dirinya, diri Tuhan. Dari segi sifatnya, sifat Tuhan. Dari segi apanya, apa Tuhan. Dan dari segi namanya, nama Tuhan. Tak serupa dengan makhluk. Lagi tu. Tak ada serupa. Jadi, dia tengok alam ni, dia dapat Tuhan. Bagi orang ni. Kerana alam ini tiada wujud, hanyalah ia hanyalah ia jua wujud alam ni nampak Tuhan je lah. Kerana Tuhan lah mengadakan alam ni. Tuhan yang mana? Yang alimun, yang maha mengetahui. Dan sekalian itu pana pada wujud Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nampak Tuhan buat, tak ada lah perasaan mari kata makhluk buat. Maka panalah kita pada wujud Allah. Allah kata. Pana makna hilang dah kita berasa alik kita. Kita nampak benda tu Tuhan je. Buat. Lagu tu Tuhan je jadi. Sebut nama makhluk, maka makhluk ni Tuhan je jadi. Jadi kita tengok makhluk, kita nampak hak Tuhan buat. Tidak nampak makhluk tidak. Lagu tu. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu bikulli syai'in muhit. Artinya bermula Allah Ta'ala itu meliputi ia Allah Ta'ala itu pada tiap-tiap sesuatu. Pada semua makhluk ni hak nampak Tuhan belaka. Maksud nampak Tuhan tu maknanya kita kena nampak, tengok makhluk tu nampak hak Tuhan buat. Tuhan cipta kita ni. Bukanlah kita jadi selain pada ciptaan Tuhan. Kahwin ada. Kahwin mak ngepok kahwin lah jadi kahwin ni. Orang lain dia lawan Tuhan. Cidik tak cidik. Dia tak khabar. Nak jadi dia tu Tuhan lah jaga je. Betul lah dia mak ngayah tu. Tapi nak jadi je. Tuhan lah menjadi ke. Sebab ada setengah menikah 10 tahun tak boleh anak. Tak cakap berubah. Dia buat dengan mak-mak 30,000 sekali buat. Tak ada anak murid kita ke batu tu. Dia 3 kali buat dah. Habis 90. Dah 30,000, 30,000, 30,000. 90,000 buat tak boleh lagi. Buat tu jadi anak dah. Pada genis tu anak dah.
Apabila masuk dalam bini dia, tak jadi. Tak seroyak lah. Sebab yang menjadi kita Tuhan. Ada juga orang patai tepuh mengandung selalu bini. Tengok tak say. Apabila tak say, buat peracai keluarga, bunuh bini. Dosa pula ibu bapa. Jangan. Bapa ada bunuh bini tu. Patut kita bersyukur kerana kita dapat anak. Jangan kita duduk tu panggil dan nasihat. Cikgu dia kata, kena tak boleh dah ni. Anak boleh 10 orang dah ni. Kena racai keluarga. Kata betul lah doktor, saya dia racai keluarga. Sekarang ramah tu. Kalau tak racai keluarga, tak ada lah. Senyap dia. Dia kata racai keluarga, kita sebut racai keluarga. Dia ada sekat, apa nak sekat dia. Tadi kata tu lah ramah agak banyak penyakit. Penyakit kata tu bui. Bukan dia kata bui. Dia jadi penyakit tu bagi. Rezeki Tuhan kata dah kan. Jangan mu takut kepada anak ramah. Rezekimu dan anakmu takut kan. Sedia ke aku yang bagi. Tapi kita tidak duduk situ, duduk dengar kata orang kafir, duduk dengar kata orang munafik. Tak boleh kena ikhtiar. Tak boleh ramai anak susah. Susah sangat kita pegang anak kita betul jadi jin. Ayo. Cuba betul jadi mukmin. Boleh lah. Begitu je lah. Bermula murak dengan meliputi itu, kata Syekhuna al-alimu al-alamatil arif billah Maulana Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz al-Maghribi al-Umri rahimallahu ta'ala. Dia kata lagu mana? Dia kata dengan zatnya yang melazimkan baginya sifat pada ma'ani yang tersebut itu, kerana Allah Ta'ala itu nama bagi zat yang wajib al-wujud, yang mempunyai segala sifat kepujian dan kesempurnaan. Jadi tu Syekh Abdul Rahman ni dia kata zat Tuhan, diri Tuhan tu kita nampak kelih tak nampak. Diri makhluk pun hakikat ni kita tengok tak nampak. Hak kita nampak gau dia sifat. Dan sifat Tuhan yang nyata kepada kita ni sifat ma'ani. Sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani ada 7. Kalau kita ngaji sifat 20 dia ada 7. Ayat, ilmu, kudrat, iradat, samuk, basar, kalam. 7 ada. Tu dia panggil sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Sifat tu sifat hak tulur. Kita tengok mana kalau ada sifat tu hak tulur. Hak tulur lagu mana? Hak tulur sifat Tuhan. Kita tengok orang akak berat. Oh, gagah dia. Kalau gagah secara tu kudrat tu, Tuhan nak tunjuk kudrat dia lah yang nyata dah orang tu. Tu je. Bukanlah kudrat tu Tuhan bui. Kalau tu tak boleh bui. Mustahil. Kalau ada bahas sikit. Mustahil sifat yang qadim boleh duduk di muhdas. Sifat Tuhan ni qadim. Kita ni muhdas. Sebab dia jadi boleh ke tak? Ibarat kita nak buat rumah dalam seluk. Boleh. Pada lain tu boleh buat pelapur. Dalam seluk boleh buat pelapur. Agak-agak lah. Kerana apa dia kata? Kerana Allah tu nama bagi zat.
Allah tu nama. Sebab itulah kalau kita secara orang mukmin, Allah tu ialah salah satu nama bagi satu zat yang bersifat dengan sifat kamalah, yang tidak serupa ia Allah dengan sesuatu dengan makhluk. Alah ketulah. Zat apa? Zat wajibal wujud. Zat yang wajib ada. Mustahil adami, mustahil tak ada. Kalau kata tak ada, Tuhan dia tak ada, mustahil. Tuhan wajib ada. Yang mempunyai segala sifat kepujian dan kesempurnaan kemalat lah. Kepujian ni, sifat apa nama ni, pujilah. Mana kalau kita Tuhan bagi, nampak benda-benda ni kita akan kata Allah betulnya, Allah bagusnya, lah gitu. Tapi kita ni dah tak nampak kak. Tak nampak Tuhan buat kita tak kena berlaku. Nafsu kita baru kena. Apa jadi gitu tu? Kalau kita nak tu kali jadi baru alhamdulillah bagus Tuhan bagi. Kalau kita dia buat kita tak siap, bapa Tuhan ni buat tanya kat aku ni selalu. Bapa nampak lagi tu, sedangkan Tuhan ni Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Duk baca semua ke Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak duduk di bismillah. Nanti masalah kita. Bukannya murak dengan meliputi itu dengan ilmu kotak kepada dia sebut dia. Ilmu fiqh lah tu, ilmu fiqh seperti suka kebanyakan ulama zahir yang terdinding mereka itu daripada mengenal zat dengan sifatnya sifat Allah dengan sempurna pengenal. Jadi orang hak duduk di syariat saja, kalau tak ngaji tasawuf, setiap masa dia duduk tu dalam syirik. Bapa? Pasal dia pakai sifat Tuhan. Dia kata sifat dia. Boleh kena pakai sifat Tuhan? Kudrat di sifat Tuhan, bukan sifat kita. Pahaya kita boleh hakak, boleh berapa tu. Tuhan nak menyatakan kudrat dia di kita. Lah kata dia, sebab kereta lah. Sebab kereta lari laju. Kita kata, laju kereta. Bukan kereta laju. Kereta boleh laju ke? Orang bodoh kata, boleh lah. Kereta laju tu buat apa? Ya. Driver tekan minyak tu bukan kereta tekan minyak tu. Ada driver. Bakal laju kereta tu. Ialah driver. Bukan kereta. Tapi dah kita nampak kereta. Kita kata kereta. Oh, lajunya kereta ni. Kita tak kata lah. Oh, driver ada bawa kereta laju. Kita tak kata gitu. Jatuh kereta oleh pagi. Kereta jatuh oleh pagi. Kita tak kata driver tu. Pulah steering oleh pagi. Itu tak kata. Lagu tu lah. Boleh kata? Cuba tanya ke sikit kita. Kalau kita seorang kecek, kita sedap juga. Cuba tanya buat masalah sikit. Wanita kita balik tabir ni, cuba tanya lah. Mereka hidup kecek popeh tu mesti. Nak menjelaskan benda ni. Cuba tanya. Tengok firman Allah Ta'ala. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Artinya bagi Allah jua
musyrik dan maghrib, mana-mana pun ada Tuhan belaka. Timur, barat, atas, bawah, gapo pun Tuhan tu ada. Tapi Tuhan tu tidak bertepat. Dan barang di mana hadap kamu adalah wujud Allah. Mu tengok mana-mana pun Tuhan ada belaka. Itu makna meliputi. Ni kita duduk mengajar dan duduk belajar. Tuhan duduk perhati belaka kita. Sebab tu kita tak boleh susuk akan datang. Dia perhati ke? Nyata hojo tulis je. Malaikat. Yang kita namakan kira mangka tibi. Tulis ni belakang ni buat kita ni. Berapa dia tulis lah. Akan datang dia sipar mulut kita, tak boleh kecek. Maka kita lah maka lain pada mulut kita lah kecek. Kaki kecek, tangan kecek, telinga kecek. Ni lagi tu anggota kita tolong royak Tuhan. Gitu, gini aku, gitu, gini. Habis dia cerita. Dia tak susuk sikit abuk. Memang tu. Mulut berkata, bapa ke demo duk royak kerja kita. Hanya jawab di kaki tangan anggota kita. Hak kecek tu tidak aku tu kan. Aku nak susuk pun bukan dia kecek. Bukan aku. Lah ni kita duk kita. Tak Tuhan. Tuhan memperlakukan kita kecek-kecek lah kita. Ni lah gitu lah. Yakni barang kemana engkau hadapkan akan mukamu, atau hatimu, atau ruhmu, atau akalmu, maka di sanalah zat Tuhan. Kamu kata mu tu sebenarnya tidak mu. Nak tunjuk diri Tuhan. Tapi nyata di kita ni sifat Tuhan, af'al Tuhan, dia asma Tuhan. Itu je lah. Sifat Tuhan, sifat lah. Af'al ni perbuatan Tuhan. Asma ni nama Tuhan. Alah gitu je lah. Dan lagi firman-Nya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Artinya yaitu Allah serta kamu barang di mana ada kamu. Mana kita duduk mana-mana pada Tuhan. Tuhan ada beserta kita. Kita je tak nampak kerana kita tak reti. Itu ya. Nah, kalau kita ngaji tasawuf, kita retilah bahawa Tuhan ada. Sebab itulah kalau kita duduk di tasawuf, bukan ngaji ilmu saja, duduk. Kita tak curi bagi orang, kita takut. Nak ambil rahmat orang kau nak curilah. Tuhan tengok ni, tak jadi. Sebab Tuhan tengok. Yang kita curi tu, sebab kita kata Tuhan tak tengok. Tuhan duduk tidur atas rumah, boleh kita curi, nunggu curi apa-apa. Tetapi Tuhan tak tidur, Tuhan tengok. Lepas tu buat-buat dia ni, orang salik ilallah dia. Dia tahu ada dosa sebab dia takut Tuhan. Kita tahu ada dosa kerana takut kat orang, takut konon dia. Takut konon dia manusia buat. Pagi boleh buat apa? Tempat makan. Nagi ras di pokok kesihatan. Kenalah 200 orang. Bisa rokok. Lah gitu je lah. Jadi kita takut kita betul je lah. Kau Tuhan tak takut. Lah gitu. Dan murak dengan beserta itu pun dengan zat jua. Maknanya kita kata aku buat gini. Jadi kita ingat kau kita.
melakukan serta kita buat tu. Tidak, hakikatnya Tuhan berlaku. Kita nak angkat tangan Tuhan, nak ambil Tuhan, boleh apa nama ni, kepal Tuhan, boleh buat lari Tuhan. Bukan kita, kanak Tuhan tu berlaku. Bapa Tuhan ni biar kita buat jahat, buat baik. Dia buat, itulah mana kasih sayang Tuhan kita itu. Kita buat jahat boleh, buat baik pun boleh. Tapi dia kata, dah, buat jahat ni aku, panas tu. Buat baik, surga. Sedap tu. Dah kita pilih, hak panas lagi lah. Kita mikir nak hak panas. Tuhan bagi hak panas. Kalau dia kuasa. Kalau kita mikir nak hak sedap dia hak sedap. Agak tu je. Melazim baginya sifat pada ma'ani. Jadi kalau kita nampak semua sifat jatuh di kita tu sifat ma'ani, dia sifat nafsi, nafsiyah lah. Panas sekalian alam ini. Jadi tak nampak dah lah. Ya berlaku tu kerana lain pada Allah. Kerana orang ke, kerana setan, tak ada lah bagi kita. Kita nampak kerja Tuhan. Maka tiada yang mengujuk itu, hanyalah Allah Ta'ala juga. Barulah nampak ni semua Tuhan dan ni tak ada yang lain. Maka barang di mana ada wujud itu adalah Allah Ta'ala itu mengkiamkan dia. Jadi hak kita nampak hak ada makhluk ada berapa tu, Tuhan lah memperdirikan dia, Tuhan lah menghendaki berlaku benda tu atas makhluk tu. Sama ada perkara baik atau perkara jahat. Kalau duduk dari pekoh dia kata, jangan kata Tuhan jahat. Kita tak kata Tuhan jahat. Kita kata perkara baik dan perkara jahat hak dia buat kita tu adalah kerja Tuhan. Bukan kita kata Tuhan jahat. Kerja dia. Dok gua mana dia percaya gue main kena. Ingat gue main kena gue dia. Percaya kepada kalau orang kapur dia kata percaya pada kodok-kodok ya. Sedek kalau kita ngaji molek dalam bahasa Arab dia kata dalam bahasa Arabnya kalau diterjemah ke segala perkara yang baik iaitu iman dan taat, dan perkara yang jahat iaitu kufur dan maksiat itu semata-matanya datang daripada Allah Ta'ala berlaku. Mana dikehendaki oleh Tuhan berlaku. Mana itu? Boleh kata? Kau boleh tanyalah. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dia ni. Foto mutasir ni. Ada masa lagi ni. Cuba tanya lah. Buka. Kalau kita nampak sekarang kita hati kita dengan perbuatan kita tu betul-betul tak sama. Jalan tak sama. Apa tidak selari jalan hati dengan perbuatan yang tak selari. Apa yang saya kata betul? Itu macam kata tadi ni. Kita tahu kita buat benda tu semua kesalahan, semua Allah Ta'ala nampak. Tapi buat apa pada masa tu kita buat? Ini dia buat dia nak ambil. Tak ingat Tuhan nampak tadi tu. Dia ingat makhluk nampak. Dia dia ni tak ada orang. Mana masa tu kita tak ada kan. Kalau kita ingat nampak Tuhan nampak tak ambil tadi tu. Selari kita tu sampai ni lah dekat. Saat bila duduk di sini, semua kita basah lagi. Selari nak jalan lagu ni. Kita luar dua pintu sudah. Dua pintu tak ada. Kita tak ada. Apa dia ni? Tak ada pun. Bahasa jahat mana ni? Nyesau je tak nampak. Tak ingat tu Bukan semua ada kita lagu tu lah. Nak selari kata hati.
Allah perbuatan aku dah Yang tak boleh kata semua sebab banyak lah. banyak boleh. Lazim lah kita. Sebab gini. Lazim lah. Sebab orang tak nampak Tuhan ni ya, orang yang tidak amalkan tasawuf. Tak amalkan tasawuf. Kalau amal ya. Rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali, dia amal tasawuf. Sebab tu dia tak keliru nak buat jahat. Tak selari dia berjalan dengan ilmu. Kalau kita orang mukmin, kita tak keliru nak buat jahat. Itu yang masyarakat kita jadi. Bila kita tak masuk ke ilmu ni, masuk asyara saja, tak ada apa. Memang sok kan? Dia gini, dari segi akidah, dari segi pegangan mata hatinya, hanya Tuhan je yang boleh buat kita gitu gini ni. Dari segi amalan kita, amalan ni kerja buat. Kena nyata berlaku syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, dia kalau boleh makrifahnya. Pak-pak. Nah, kita baru sepenuh kehidupan kita. Jadi, itu saya pernah lah saya tanya. Saya kata apa? Kita tak perlu ke kita belajar syariat hakikat ni untuk mahkam ni. Dia kata semua perbuatan yang kita buat tu termasuk dah kata. Maksudnya kalau kita tak ambil tahu langsung bab ni perbezaan perbuatan kita tu. Perbuatan kita termasuklah ke mana? Kena tanya. Saya kata dia kata bila saya mana ada sekarang perbuatan kita ni. Kita perbuatan ni kita nampak bagian syariat saya kata. Kita tak ada makrifat. Dia kata perbuatan kita tu masuk selari dah. Segala perbuatan kita dah masuk semua kita. Ya apa kalau berlaku tu duk menyupah kat orang. Ngopak kat orang. Ilmu tu tak tahu. Dia kita mengopak tu asal kita tak nampak kerja tu. Jadi kita mengopak tu kita ingat kita marah kat orang tu, sebenarnya kita marah ke Tuhan. Tuhan jadi dia lagi tu. Apa yang Tuhan suruhnya, kita bolehnya nasihat. Nasihat boleh, ad-dinu nasihat. Dan nasihat. Tak boleh celah orang tu. Kita hanya celah perbuatan tu. Tidak celah orang. Celah ke mana? Tak boleh berjudi. Berjudi ni menyebabkan kita gini-gini boleh. Tapi tak boleh kata, demo ni kuat berjudi. Tak boleh. Tak boleh celah lah gitu. Banyak lagi. Jadi kalau kita buat, maknanya kita tidak melepasi syariat lah. Syariat suruh lah gitu. Jangan kita hukum orang tertentu kalau. Sebab yang boleh hukum ni ialah penguasa. Kerajaan. Pas kerajaan kita pula tidak Islam pula. Oh, habislah. Cuba cek undang-undang kita ada Islam. Akta ada Islam. Jadi kita menghukum lebih belakang jalan. Kita hukum dulu. Kalau kita hukum tu kita lawan Tuhan dah. Jadi kita itu sedang mulu. Sebab kalau saya kata tidak raja temu saya kata wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak hukum dengan hukum Tuhan, zalim. Tu teh lagi ayat mula-mula tu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau tak hukum dengan hukum Tuhan, kafir orang tu. Kalau tu hakim, kafir tu hakim. Lagi mana? Banyak kau sikit tak kira Tuhan kata. Bukan kita kata, Tuhan kata. Apabila Tuhan kata tu benar, mesti benar, tepat benar. Tak ada sitik pun tak benar. Yang itu ya. Kau gua ada. Apa-apa lah yang tak jalan hukum Islam tu. Masa tak takut Tuhan, jawab sikit tu je. Masa pemerintah kita tak takut Tuhan. Sebab drama dalam pemerintah kita ni kafir dengan munafikin. Orang tak takut Tuhan, orang kafir dengan munafikin. Kali Islam munafikin. Orang kafir tu benar dah dia engkar dengan Tuhan dah. Dan nampak sebenarnya nampak ada kasar tu lah. Yang tengah-tengah nampak nyata.
Tapi bila kita tak ada ilmu ni, kita bila tak mau tahu hal buat ilmu ni, orang dah halu tu. Ada Gini kalau kita tak ada tasawuf, wajib ada kita. Bukan mustahil, bukan harus. Kalau tak ada tasawuf, wajib ada kita. Orang hanya duduk di tasawuf saja, baru dia nampak pakai nama Tuhan lu bersama wajhullah. Barulah dia tengok mana duduk mana pun. Keadaan lagu mana pun dia nampak Tuhan. Dia tak nampak benda lain. Banyak kata dia orang syariat nak nampak Tuhan guano. Tuhan kata doh kau kata tapakkaru fi khalqillah wala tapakkaru fi zatillah. Jadi mun Tuhan tak suruh nampak Tuhan suruh nampak apa yang Tuhan buat kepada makhluk ni bukan suruh nampak zat. Zat Tuhan dia kata. Bahkan kita nak kelih ke mana Tuhan tak nampak. Kalau dia kata kita gitu. Kita berbawa lah angin kita nampak ke tak? Cuba tunjuk angin ni mana oksigen, mana hidrogen, mana karbon dioksida, mana. Tunjuk. Tak boleh tunjuk. Boleh. Cuba tunjuk angin ni mana. Boleh tunjuk. Tak nampak. Payah kita kena angin. Kena mari mana? Apa kita kena angin? Ni angin ni. Oh sedap weh angin ni. Kena mari mana? Kena daripada sifat dia. Dia bertiu. Sepuh kita sedap rasa tak? Kena PA perangai dia. Kalau dia kecil tak apa. Kalau dia besar pokok kayu pun tumbuh. PA perangai tu jadi kepada angin itu. Kita kenal lah, kita tengok apa dia, kita tengok sifat dia. Kalau itulah juga ke Tuhan ni, kita kenal dia ni apabila kita nampak sifat dia, nampak apa dia, nampak asma dia. Tetapi yang kita boleh nampak tu adalah kehendak Tuhan tu. Yang bukan kita boleh nampak dah. Kehendak Tuhan baru boleh nampak. Kalau tidak Islam berlaku lah seluruh dunia ni. Sebab apa kafir berderu-deru. Padahal Islam sendiri pun puak kita dalam Islam sedap-sedap dia. Ada berapa puak kita dalam Islam? Kita ada 73 puak. 72 tu dah neraka belakang. Kena basuh dulu. So, jangan lepas daripada neraka. Lepas. Tapi orang tak kerti lagi je. Yang sokong Israel dengan mereka tu tutup kafir. Sokong kafir tak sawayak kan. Redha tu kufru. Redha pada kafir. Tak boleh redha dah. Dok kita bukan setakat redha lah pakar. Pakar peraturan KP, pakar undang-undang KP. Tak lepas, tak ada arah lah. Kita kat ayat ni, paksa. Turut dengan cara tidak reda. Lalu tu je. Boleh? Ada lagi? Bakit. Kita ngajar. Bakit lagi kita boleh faham. Okey, ada lagi? Jauh sungguh lah. Pasti tanya lah. Kalau keluar ke suruh tanya, tak sih. Kalau keluar ke tak sih, tanya ke Allah. Kau nak tanya, tak boleh. Tak sekat. Orang mengajar sekat. Bila orang mengajar buri ni, kita tak apa. Kita belajar semua. Bila kita mari di dunia, kita sedap. Kita sebenarnya banyak lah dia belajar semua. Alah gitu lah. Hak sedihnya puak-puak munafikin. Tak kira dia tok guru ke siapa dia, tapi puak munafikin dia kata, kelas kita tak boleh ngaji tasawuf. Tu munafikin dia. Apa? Sebab Tuhan atas malaikat kita suruh apa ni semok.
kerja Nabi selama kini setara mana. Dia tanya pak kara je. Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan, dan bila berlaku kiamat. Dia tanya empat tu. Makna benda tu benda amat penting tu. Bagi seorang mukmin benda tu penting. Kalau kita tolak ihsan tu tak salah lah. Sebab ihsan tu dijelaskan ialah kita buat gapo-gapo pun biar nampak Tuhan. Kalau kita tak nampak Tuhan pun, Tuhan nampak kita. Tak gitu kan? Apa makna? Maknanya gapo kita buat ni Tuhan nampak. Dan yang nampak tu dia, tidak kita dah. Tetapi nyata di kita. Kita kena ita dia tu. Sebab tu dalam perjalanan tarekat dia panggilnya hak mula-mula ni dia panggil mujahadah. Mujahadah ni kita berlawan. Lawan dengan siapa? Lawan dengan tiga puak. Pertama kita lawan setan. Kedua kita lawan diri kita. Dan ketiga kita lawan sanilah munafikin saja kena kita. Orang kafir kita tak cara dah buat sebab dia tentu salah. Orang munafikin ni dia kecek kita ni butuh nak juga ni. Kita buatlah setakat yang kita boleh. Jangan duk tutup lebih pada tu tak boleh. Jadi tak berjual lah. Suatu yang huduk yang lama dah buat di Malaysia. Sebab lebih kita orang Melayu. Tapi dah Melayu tidak Islam, tak kata mana. Kalau Islam pun munafiki tadi. Apa tak setuju nak buat hudud di Malaysia ni? Sebab hudud-hudud ni undang-undang Tuhan. Dan undang-undang Tuhan nak suruh kita selamat. Bukan nak suruh kita punah. Apa yang tak sih tu? Cuba jawab lah kalau boleh. Apa yang kita tak sih? Kita. Kalau kita nak tak boleh buat tu lain hal. Atau kita nak tak boleh buat. Tu atas dia lah. Atas orang tak sih lah. Menanggung. Boleh. Cuba tu baik lagi tak buat hati tu baik. Sebelum kita tutup dah. Ada? Tak ada? Tak ada, alhamdulillah lah. Jadi kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani katalah dulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, dan jadikanlah ilmu yang manfaat di amalan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami semua hamba-Mu yang ingat Musa nama ya Allah, yang menyebut nama Musa nama ya Allah, yang rendah kepada Musa nama ya Allah, yang ma'rifah kepada Musa nama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah.